Dalam keadaan rumah begini yang tidak berdinding, lantainya pecah, tak ada tingkap, tak ada pintu, bagaimana mereka nak pulang ke tempat kediaman mereka? Kami kini berada di Bandar Sarakib di pinggiran selatan Idlib, dan kemusnahan yang dapat dilihat di sekitar kawasan ini sangatlah dahsyat. Kami difahamkan bahawa mujahidin dan orang ramai telah keluar daripada kawasan ini pada tahun 2020, dan sebelum ini orang Sunni tidak dibenarkan masuk ke kawasan Sarakib ini sehinggalah selepas kejatuhan Bashar al-Assad pada 8 Disember 2024. Rata-rata kita lihat rumah-rumah ini pastinya dulu berpenghuni. Barangkali penghuninya telah meninggal, namun kalau ada yang masih hidup, mereka tentunya nak kembali semula ke rumah mereka. Tapi dalam keadaan rumah begini yang tidak berdinding, lantainya pecah, tak ada tingkap, tak ada pintu, bagaimana mereka nak pulang ke tempat kediaman mereka? Jadi sebenarnya mereka sangat-sangat memerlukan bantuan kita untuk membina semula Syria, bantu memulihkan rumah-rumah yang masih ada tiang ini. Semoga mereka dapat pulang semula ke kampung halaman mereka. Masih besar harapan mereka kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya masih panjang perjalanan mereka untuk pemulihan dan pembinaan semula Syria. Jadi, ayo bersama-sama Syria Care, kita bantu.